Ada seseorang datang dari belakang, lalu berdiri rapat betul-betul belakang dia. Macam orang nak solat berjemaah lah, macam tu. Macam makmum gitu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Hai, Assalamualaikum. Welcome back to Cengkeh Channel. Terima kasih korang kerana sentiasa bagi support untuk akak terus bercerita. Terima kasih juga kerana dah like, dah share konten-konten daripada akak. Akak nak teruskan dengan 4 kisah seram. Dan kisah yang pertama, sumpahan cermin gangsa. Apa tu? Ni nak cerita ni. Nama pencerita asal ni tak disebut tau dalam cerita ni. So, kita panggil je sebagai Alia. Gitu. Apa yang Alia nak cerita ni berlaku masa dia berada dalam tahun akhir dekat sebuah universiti awam. Orang selalu kata zaman universiti ni zaman paling seronok kan. Banyak kenangan manis dengan member. Sibuk dengan assignment, projek dan macam-macam lagi lah. Tapi bagi Alia kan, tahun akhir dia bertukar jadi antara fasa paling menakutkan dalam hidup. Sampailah ada masa tu dia rasa macam nak hilang akal dibuatnya. Semua ni bermula bila pihak kolej kediaman tempatkan Alia sebilik dengan seorang pelajar reka grafik bernama Nadia. Nadia ni dia memang cantik orangnya. Kulit cerah, muka lawa dan sentiasa nampak kemas. Dari pakaian sampailah barang-barang dia semua nampak mahal lah. Gitu. Maklumlah dia anak tunggal kepada seorang ahli perniagaan yang berada. Jadi perangai dia pun ada sikit manja dan kadang-kadang agak kebudak-budakan. Mula-mula memang tak ada masalah lah. Diorang duduk sebilik macam biasa, borak, belajar. Lepas tu jalani kehidupan kampus macam pelajar lain. Tapi masuk minggu ketiga kan, satu perkara mula mengubah semuanya tau. Satu hari tu, Nadia dapat berita yang nenek dia meninggal dunia dekat kampung sebelah Kelantan. Dia teruslah balik kampung untuk uruskan pengebumian yang sempat minta Alia ni tolong maklumkan dekat pensyarah tentang ketidakhadiran dia. Gitu. Beberapa hari lepas tu Nadia balik semula ke kampus lah. Tapi kali ni dia balik dengan sesuatu yang pelik. Dia bawa satu cermin lipat lama yang diperbuat daripada gangsa tau. Cermin tu memang nampak antik gila lah. Bingkai kayu dia penuh dengan ukiran halus. Warna dia pula dah kusam sebab dah terlalu lama. Maklumlah cermin antik kan. Sekali pandang memang nampak macam barang lama yang ada sejarah tersendiri macam tu. Nadia letaklah cermin tu atas meja belajar dia. Dan malangnya meja tu dia menghadap tepat ke arah katil Alia. Alia pun tanyalah, "Weh, buat apa bawa cermin berat macam ni ke asrama?" Nadia cuma senyum je. Dia cakap mak dia yang suruh jaga cermin tu sebab cermin tu barang pusaka keluarga. Katanya dari dulu lagi memang semua perempuan dalam keturunan dia orang guna cermin yang sama. Masa tu Alia dia tak fikir apa-apa pun, dia anggap biasa je lah. Tapi lama-kelamaan dia mula rasa ada sesuatu yang tak kena. Perubahan pada Nadia mula berlaku perlahan tau. Setiap kali pukul 12 malam, Nadia akan bangun dari tidur dia. Dia akan tukar pakaian kepada gaun putih panjang. Lepas tu, dia lepaskan rambut panjang dia yang hitam sampai paras pinggang. Lepas tu, dia duduk depan cermin gangsa tu seorang diri dalam gelap sambil disikatkan rambut dia. Berulang-ulang kali disikat rambut. Yang buat Alia makin seram, Nadia akan bercakap seorang diri tau. Bukan bercakap biasa. Dia macam membaca sesuatu dalam bahasa yang langsung tak difahami. Macam mentera lama lah. Macam tu. Kadang-kadang dia usap muka sendiri. Kadang-kadang dia usap leher sendiri sambil pandang cermin tanpa berkelip. Mula-mula Alia cuba abaikan, tapi lama-kelamaan dia dah tak tahan dah. Satu malam dia tegurlah Nadia. Dia tanya kenapa setiap malam buat benda yang sama. Kenapa bersiap macam nak pergi majlis tengah malam. Terus Nadia berhenti sikatkan rambut sendiri tau. Dia pusing kepala perlahan dan dipandang Alia. Masa tu Alia memang terkejut lah korang. Sebab mata Nadia tu terbeliak. Bukan macam biasa. Pandangan dia penuh dengan kebencian. Suara dia pula berubah jadi kasar, jadi garau tau. Dia tuduh Alia dengki dengan kecantikan dia. Masa tu lah Alia terus diam. Tak berani dah nak tanya apa-apa pun lepas tu. Kalau nak tanya pasal cantik, memang Nadia ni cantik lah. Malah ibu dia pun
Cantik luar biasa. Pernah satu kali ibu dia datang melawat asrama kan. Walaupun umur dah berusia, muka dia langsung tak nampak tua. Kulit dia tegang, licin, macam orang muda lah. Suatu hari Nadia tunjuk gambar nenek moyang dia. Masa Alia tengok gambar tu kan, terus meremang. Mata wanita dalam gambar tu macam hidup tau. Macam tengah tenung tepat ke arah dia. Memang susah lah nak terangkan perasaan tu macam mana. Lama-lama kan gangguan dekat bilik dia orang makin menjadi-jadi orang. Nadia mula ada satu tabiat pelik. Setiap malam sebelum tidur dia buka balkoni luas-luas. Walaupun cuaca sejuk, walaupun angin kuat, dia tetap buka. Kalau Alia cuba tutup semula pintu tu, Nadia akan marah. Pernah sekali Nadia dicengkam pergelangan tangan Alia dengan kuat sangat. Kuat luar biasa sampai Alia sendiri terkejut. Kadang-kadang Nadia boleh berdiri dekat balkoni berjam-jam dalam gelap sambil dia pegangkan cermin gansa tu, dan dia bercakap lah seorang diri macam tengah bersembang dengan seseorang. Tapi tak ada siapa-siapa pun dekat situ. Kemuncak segala benda ni berlaku satu malam tu, Jumaat. Malam tu Alia tak dapat nak tidur. Tengah dia baring kan, mata dia tertumpu dekat meja belajar Nadia. Dan masa itulah dia nampak sesuatu yang sampai sekarang tak boleh nak lupa. Permukaan cermin gansa tu macam mencair. Betul-betul cair. Lepas tu keluar asap hitam yang tebal. Mula-mula sikit, lepas tu makin banyak. Dan asap tu perlahan dia membentuk satu lembaga besar. Tinggi pula tu, gelap pula tu lembaga tu, dan sangat menakutkan. Tu yang paling tak boleh nak lupa. Makhluk tu dia tak ada rupa, tak ada muka yang jelas lah. Yang nampak cuma sepasang mata merah menyala. Masa tu badan Alia memang terus terkaku tau. Nak jerit tak boleh, nak lari pun tak boleh. Dia cuma mampu baca apa yang diingat dalam hati dia je. Lembaga tu berjalan perlahan menuju ke katil Nadia tau. Lepas tu dia baring sebelah Nadia yang sedang tidur. Bau busuk dia pula memang melampau korang, macam benda reput tau. Sepanjang malam Alia langsung tak tidur. Dia tunggu sampai subuh. Bila azan subuh berkumandang dari masjid kampus, makhluk tu bangun semula dan perlahan masuk balik ke dalam cermin gansa tu. Tapi sebelum hilang sepenuhnya, benda tu sempat pusing dan pandang tepat ke arah Alia. Masa tu Alia tahu benda tu sedar dia tengah diperhatikan. Pagi tu juga Alia terus kemas barang-barang penting dia. Dia pergilah menumpang bilik kawan dekat blok sebelah. Memang dia dah tak sanggup dah nak duduk dekat bilik tu lagi. Dia pun mulalah uruskan pertukaran tukar bilik lah. Tapi sebelum sempat semua urusan selesai, satu kejadian besar berlaku. Awal pagi satu hari tu, satu blok kecoh, Nadia ditemui terbaring atas rumput bawah balkoni bilik diorang tau. Kepala dia cedera teruk. Rupa-rupanya dia jatuh dari tingkat 2. Semua orang terkejut. Lepas sedar daripada koma dekat hospital, Nadia buat satu tuduhan yang buat Alia ni terkejut. Dia tuduh Alia yang tolak dia. Teruslah satu kampus kecoh, macam-macam cerita lah yang keluar. Alia kena siasat korang. Alia kena bagi keterangan, kena hadap unit disiplin, kena hadap kaunseling. Nasib baiklah pihak keselamatan semak dekat CCTV koridor. Nasib baik CCTV ada. Rakaman jelas menunjukkan Nadia dia panjat sendiri dan dia terjun daripada balkoni. Tak ada siapa pun yang tolak dia. Memang taklah. Barulah nama Alia tu bersih semula. Tapi masa tu kan Alia dah tak ada rasa simpati lagi dah. Dia terus uruskan perpindahan bilik dengan segera tau. Masa tengah angkat barang terakhir keluar dari bilik, Nadia yang baru balik dari hospital, dia berdiri dekat pintu. Kepala dia masih berbalut lagi masa tu. Dia senyum. Senyuman yang memang buat bulu roma naik tau. Lepas tu dia berbisik perlahan, kau pindah mana pun tak guna, benda tu tetap akan datang jumpa kau malam-malam. Masa tu memang Alia rasa nak lari terus dari bilik tu tau. Selepas Alia berpindah, macam-macam cerita lah pasal Nadia mula tersebar. Ada yang nampak dia duduk sorang-sorang dalam bilik. Ada yang nampak dia bercakap seorang diri. Ada yang kata dia guna pen untuk menggores tangan sendiri sampai berdarah. Lebih seram lagi, luka-luka tu membentuk tulisan pelik macam simbol atau mentera lama tau. Keadaan dia makin teruk. Sampailah pihak universiti terpaksa hubungi keluarga dia lah. Beberapa hari lepas tu, ibu Nadia datang ambil semua barang dia.
Masa lalu depan Alia dekat koridor, wanita tu berhenti sekejap. Dia pandang Alia tau. Pandangan yang tajam sangat, penuh dengan kebencian. Dan pandangan tu sama macam pandangan Nadia, sama macam pandangan lembaga hitam dalam cermin gangsa tu. Selepas Nadia meninggalkan kampus kan, hidup Alia kembali normal lah. Gangguan pun hilang. Dia berjaya habiskan pengajian dan teruskan hidup macam biasa. Tapi sampai sekarang kalau dia nampak cermin lama dekat kedai antik ataupun dekat rumah orang, dia mesti teringat semula cermin gangsa tu. Dan satu benda yang dia paling tak boleh lupa, bukan mata merah lembaga tu, bukan tuduhan Nadia pun bukan. Tapi senyuman sinis Nadia dekat pintu bilik hari terakhir dia keluar dari situ. Senyuman yang buat Alia rasa macam ada sesuatu sedang memerhati dari balik cermin tau. Walaupun bertahun-tahun dah berlalu. Tu kisah yang pertama. Ni kisah yang kedua pula. R&R Kundang. Nama pemilik cerita ni Shasha Dilaila. Sedap nama dia. Apa yang Shasha nak cerita ni memang betul-betul berlaku dekat diri dia sendiri sekitar 7 tahun sebelum dia kongsikan kisah ni macam tu. Walaupun dah agak lama lah berlalu, sampai sekarang dia masih ingat setiap benda yang jadi malam tu. Boleh kata antara pengalaman yang buat dia serik lah dan meremang bila dia teringat balik semula. Sebenarnya kan, lama juga Shasha simpan cerita ni seorang diri sebab dia masih trauma. Tapi lepas beberapa bulan, barulah dia rasa ada keberanian nak kongsi sebagai pengajaran lah untuk semua. Kisah ni jadi masa Shasha sekeluarga tengah dalam perjalanan balik kampung. Hari dah makin lewat petang dah dan lebuh raya pula memang sesak teruk. Sampai satu tahap jam dah hampir masuk waktu maghrib pun diorang masih dalam perjalanan jauh lagi. Jadi ayah Shasha ni ambillah keputusan untuk singgah dekat satu R&R yang terdekat lah supaya boleh solat maghrib dulu. Bila kereta dah parking, mak Shasha ni dengan adik perempuan Shasha ni, dia bagi tahulah yang diorang tak boleh solat sebab tengah uzur. So ayah Shasha pula dia teruslah cakap dekat Shasha supaya pergi ke surau wanita dulu sementara dia pergi ke surau lelaki. Nak atau tak nak, Shasha pun jalanlah seorang diri ke surau wanita tu. Mula-mula memang biasa je, tak fikir apa-apa pun, pergi surau kan. Bila sampai depan surau, dia buka pintu dan teruslah masuk. Tapi sebaik je melangkah masuk, dia mula rasa sesuatu yang pelik. Surau tu sunyi sangat. Jenis sunyi yang buat orang rasa tak selesa tau. Udara dalam surau tu pula dia terasa sejuk sikit walaupun dekat luar cuaca biasa-biasa je. Shasha pun dia pandanglah sekeliling. Memang kosong, tak ada orang, sunyi lah. Tak ada siapa-siapa kan. Betul-betul kosong lah masa tu. Dia seorang je dekat dalam surau tu. Jadi dia pun teruslah ambil wuduk macam biasa. Lepas tu ambil telekung yang tergantung dekat dinding dan dia pakailah. Lepas tu dia bentang sejadah, dia terus berdiri untuk solat maghrib. Masa mula takbir, semuanya masih normal. Tapi masuk je rakaat pertama, tiba-tiba bulu roma dekat tengkuk dia terus meremang. Datang secara tiba-tiba tau. Macam ada sesuatu yang tak kena. Masa tu suasana dalam surau yang tadi sunyi bertukar jadi lain macam. Shasha kata susah nak terangkan perasaan tu. Tapi dia rasa macam ada sesuatu yang sedang memerhatikan dia. Dan lebih menyeramkan, dia dapat rasa macam ada seseorang datang dari belakang lalu berdiri rapat betul-betul belakang dia. Macam orang nak solat berjemaah lah macam tu. Macam makmum gitu. Perasaan tu memang kuat sangat masa tu. Bukan sekadar rasa orang lalu tau. Tapi rasa macam ada seseorang tengah ikut setiap pergerakan dia dalam solat. Bila dia rukuk, benda tu macam rukuk. Bila dia sujud, macam ikut sujud. Macam tu. Walaupun dia tak nampak apa-apa kan. Masa tu jantung Shasha memang dah laju gila dah. Kalau boleh memang nak batalkan solat dan nak lari keluar lah. Tapi dia paksa juga diri untuk habiskan 3 rakaat tu. Dalam hati tak henti-henti baca apa yang diingat. Akhirnya sampai rakaat yang terakhir. Bila selesai tahiyat dan beri salam ke kanan ke kiri macam tu, Shasha teruslah kumpul keberanian. Dia nak tahu siapa sebenarnya berdiri belakang dia tadi. Lepas salam kedua je, dia teruslah pusing belakang. Dan masa tu lah dia rasa macam darah dalam badan dia sejuk tau. Kosong, tak ada siapa-siapa pun kat situ. Langsung tak ada orang. Padahal sepanjang solat tadi, dia memang yakin ada sesuatu kat belakang dia.
Pintu surau pun tak ada bunyi buka tutup, tak ada. Tapi dia yakin ada seseorang ikut dia kat belakang. Tak ada bunyi langkah kaki, tapi dia rasa ada orang kat belakang. Tak ada bunyi orang keluar. Macam benda tu hilang, macam tu je. Masa tu memang Syasha dah tak fikir apa-apa dah. Doa pun dia tak baca dah, zikir pun tak sempat dah. Terus dia cabut telekung, dia capai tudung, dia lipat mana yang sempat lah. Lepas tu dia teruslah lari keluar dari surau macam orang kena kejar. Bila sampai dekat kereta baru dia rasa lega sikit. Nasib baik selepas kejadian tu tak ada apa-apa lagi yang berlaku tau. Tak ada gangguan susulan, tak ada mimpi pelik. Dan Syasha bersyukurlah sebab apa yang dia rasa dekat surau tu tak ikut dia balik. Macam tu. Sampai hari ni bila lalu R&R waktu maghrib kan, Syasha masih teringat kejadian tu. Dan satu benda yang dia belajar malam tu, kadang-kadang bukan semua yang berada di rumah Allah tu boleh kita nampak dengan mata kasar. Ada masanya kita rasa macam berseorangan, tapi hakikatnya mungkin ada makhluk lain yang turut berada dekat situlah bersama dengan kita. Itulah sekian kisah daripada Syasha di Laila. Macam tu. Akak teruskan pula dengan kisah yang ketiga, Gema di Sebalik Kabus. Pemilik cerita ni Firdaus tau. Apa yang Firdaus nak cerita ni memang pengalaman yang berlaku dekat diri dia sendiri kira-kira 5 tahun lepas. Sampai sekarang kalau teringat balik kan, memang bulu roma masih boleh meremang lah. Sebelum kejadian tu, Firdaus memang jenis suka memandu waktu awal pagi. Bagi dia kan, waktu macam tu paling best lah. Jalan lengang, tak ada jam, tak serabut dan boleh memandu dengan tenang lah. Tapi lepas apa yang jadi pagi tu, pandangan dia pasal perjalanan awal pagi tu memang berubah terus. Firdaus masa tu bekerja dekat Kuala Lumpur korang. Jadi bila nak balik kampung dekat Kuala Kangsar, dia memang suka bertolak waktu orang lain tengah sedap tidur. Biasanya dalam pukul 3:30 pagi macam tu lah dia dah bergerak dah. Laluan pun sama je setiap kali. Masuk Pelas, keluar dekat Ipoh Selatan, lepas tu sambung ikut jalan dalam. Gitulah. Selalunya perjalanan macam ni memang lancar lah. Kadang-kadang sebelum sampai kampung, dia akan berhenti sekejap dekat hentian sebelah Sungai Perak tu untuk rehat ataupun lelapkan mata. Tempat tu biasa je. Selalu ada lori dan pemandu lain singgah kat situ berehat. Pada hujung minggu tu, Firdaus keluar awal sikit daripada biasa. Lepas isi minyak dekat stesen minyak kawasan Rawang, dia belilah kopi panas. Dia teruslah sambung perjalanan. Masa tu jam baru lebih kurang pukul 4.15 pagi. Disebabkan jalan memang kosong dan lancar, dia sampailah dekat hentian belah Sungai Perak tu sekitar pukul 5.45 pagi. Masa tu suasana memang sunyi lah korang. Cuma ada 2 lori tangki yang parking dekat hujung kawasan tu. Mata pula dah mula rasa berat dan ngantuk kan. Jadi Firdaus turunkan sikit tingkap, dia kunci pintu dan teruslah tidur dalam kereta. Tapi pelik lah, tidur dia malam tu langsung tak lena tau. Lebih kurang 20 minit macam tu dia terjaga sendiri. Bukan sebab ada dengar bunyi apa-apa, bukan, tapi sebab hati dia rasa tak sedap. Macam ada sesuatu yang tak kena kat situ. Bila tengok jam baru pukul 6.10 pagi. Dekat luar masih gelap lagi lah. Kabus pula dah mula turun tebal dah. Firdaus fikirlah tak guna tunggu lama-lama dekat situ kan. Perjalanan pun dah tak jauh sangat dah. Jadi dia teruskan hidupkan enjin kereta dia. Lepas tu dia sambunglah perjalanan. Lepas keluar dari kawasan tu, dia masuk satu jalan lama yang memang terkenal dengan selekoh dan juga laluan hutan getah lama. Nak hilangkan rasa mengantuk dan sunyi, dia pasanglah radio kuat-kuat. Lagu rock kapak lah kegemaran dia berkumandang dalam kereta masa tu temankan dia. Biasalah, bila lagu sedap, mulut pun ikut menyanyi sekali. Memang syok lah kan melayan. Sampailah dia tiba dekat satu selekoh yang orang tempatan panggil Selekoh Mati. Kawasan tu memang agak sunyi orang. Sebelah kiri ada gaung kecil, sebelah kanan pula dipenuhi dengan pokok getah tua. Tengah dia syok menyanyi, tiba-tiba kan, bam! Satu dentuman kuat gila jatuh atas bumbung kereta dia. Dia bukan bunyi ranting tau, bukan juga bunyi daun, dentuman kot. Bunyi kuat lah, bukan bunyi buah jatuh ke, bukan. Bunyi dia memang agak berat. Macam ada batu besar, atau lebih tepat lagi macam ada sesuatu yang besar dihempak atas bumbung kereta dia. Masa tu suara Firdaus terus hilang. Jantung macam nak tercabut. Seluruh badan dia meremang tau.
Dia cepat-cepat tarik hood jaket sampai hampir tutup muka. Tinggallah ruang mata je untuk tengok jalan. Mulut pula mula baca ayat kursi dan surah-surah yang dia ingat. Tapi sebab terlalu takut, bacaan pun dah jadi tunggang langgang kan. Ada yang tertinggal, ada yang tersalah. Dalam hati dia cuma dia minta satu benda je. Janganlah benda atas bumbung ni muncul dekat cermin depan dia. Kalau tiba-tiba muka dia muncul dekat mata, memang boleh terbabas terus. Masa tu jalan memang kosong orang. Tak ada satu kereta pun. Tak ada motosikal pun. Tak ada lori pun. Memang dia seorang je dekat atas jalan tu dengan kereta dia. Firdaus cubalah pujuk diri dia sendiri. Mungkin buah kot jatuh. Mungkin ranting besar kot walaupun tak logik. Mungkin benda lain kot. Tapi logik dia sendiri menolak semua tu sebenarnya. Sebab bunyi tadi terlalu kuat. Terlalu berat tau. Tengah dia bergelut dengan ketakutan tu, tiba-tiba dari jauh dia nampak cahaya lampu kuning. Teruslah hati dia lega. Alhamdulillah lah ada orang. Dia fikir macam tu. Rupanya sebuah lori balak datang dari arah bertentangan. Lori tu tengah mendaki bukit Pelalahan. Bila lori tu makin dekat, Firdaus pun tukarlah lampu tinggi kepada lampu rendah macam biasa. Tapi tiba-tiba pemandu lori tu buat sesuatu yang pelik. Lampu tinggi lori tu mula berkelip-kelip. Zas, zas, zas. Macam tu. Macam, pelik lah. Berkali-kali kot dia berkelip. Macam orang yang tengah bagi amaran. Firdaus pun, dia pun ikut pelik lah. Bila lori tu mula hampir dan lalu sebelah kereta dia, pemandu lori tu siap tekan horn panjang lagi. Dan masa itulah Firdaus sempat nampak pemandu lori tu tunjuk jari ke atas bumbung kereta sambil muka dia nampak takut gila. Masa tu Firdaus dah tak perlu fikir banyak kot. Dia dah faham dah. Dia yakin 100% pemandu lori tu nampak sesuatu atas bumbung kereta dia. Sesuatu yang Firdaus sendiri tak sanggup nak tengok. Air mata memang terus keluar lah masa tu. Dah nak fikir apa. Bukan sebab sedih tau, tapi sebab takut tahap gaban. Terus dia tekan minyak habis-habisan. Kereta personal dia tu pun meraung lah atas jalan. Selekoh tajam semua dia redah macam tu. Yang penting dia keluar dari kawasan tu secepat mungkin. Sepanjang perjalanan tu dia asyik tengok siling kereta je. Takut kalau tiba-tiba bumbung kemek ke atau ada benda ketuk dari atas ke. Nasib baiklah tak ada apa-apa yang berlaku tau. Dia terus memandu tanpa berhenti. Bila langit mula cerah dan jam menghampiri pukul 7 pagi, barulah dia nampak motosikal penoreh getah dengan beberapa kereta lain atas jalan. Masa tu barulah dia rasa lega sikit. Tapi dia tetap juga tak berhenti. Dia tetap terus memandu sampai masuk halaman rumah datuk dia dekat Kuala Kangsar sekitar pukul 8 pagi. Sampai je rumah, dia tak terus keluar tau. Dia duduk dalam kereta hampir 10 minit. Badan dia menggigil. Tangan dia sejuk. Nafas dia pun tak stabil lah masa tu. Lepas baca doa apa yang patut, barulah dia buka pintu, dia keluar dari kereta. Perkara pertama yang dia buat, dia tengok bumbung kereta. Sebab kalau ikut bunyi dentuman yang dia lalui tu, memang logiknya bumbung tu dah kemek teruk dah. Ataupun sekurang-kurangnya adalah kesan cala kan. Tapi bila dia periksa, tak ada apa-apa pun. Langsung tak ada. Tak ada kemek, tak ada cala, tak ada kesan takan. Permukaan bumbung kereta licin macam biasa je. Macam tak pernah kena hempap apa-apa pun. Masa tu memang dia terdiam lah. Sepanjang seminggu dekat kampung, Firdaus simpanlah cerita tu seorang diri. Dia tak ceritalah dekat keluarga sebab tak nak bagi dia orang risau. Sebulan lepas tu baru dia buka cerita dekat adik-beradik dia masa berkumpul dekat Kuala Kangsar. Kat Kuala Lumpur. Kat silap, sorry. Sampai hari ni, Firdaus masih suka memandu awal pagi. Dia tak serik pun korang. Tapi ada satu tabiat baru yang dia buat setiap kali perjalanan jauh seorang diri ni. Dia akan penuhkan tempat duduk depan dengan belakang dengan beg, kotak ataupun barang-barang besar. Kata orang tua-tua lah, benda-benda macam tu suka menumpang kenderaan yang kosong. Kalau dalam kereta tu tak ada ruang, mungkin dia orang cari tempat lain kot. Dan Firdaus tak sanggup lah kalau tempat kereta dia dipilih tu adalah bumbung yang kereta dia sekali lagi. Mana tahulah kan. Sekianlah kisah Firdaus. Sampai sekarang dia masih tak tahu apa sebenarnya yang jatuh atas bumbung kereta dia pagi tu. Tapi satu benda yang dia pasti, pemandu lori balak tu nampak sesuatu yang dia sendiri bersyukur tak pernah nampak dengan mata kepala dia sendiri. Itulah kisah yang ketiga. Kisah yang keempat pula, ni jerat bayang-bayang malam. Pemilik kisah ni
pemilik asal dia lah, tak disebut dalam cerita ni. Jadi kita panggil dia sebagai Hafiz je. Apa yang Hafiz nak cerita ni berlaku masa dia belajar dekat sebuah maktab perguruan lama lah dekat utara tanah air. Sampai sekarang bila teringat balik malam tu, memang boleh meremang satu badan tau. Sebelum kejadian tu, Hafiz jenis yang suka perhati suasana sekeliling dan dia tak adalah terlalu percaya sangat benda-benda mistik kan. Tapi apa yang jadi malam tu memang buat dia ubah pandangan terus. Semua bermula satu malam lepas diorang habis solat isyak berjemaah dekat surau asrama. Tiba-tiba satu bandar kecil tu kena blackout. Bukan setakat kawasan maktab je, tapi menurut pegawai keselamatan, satu kawasan bandar tu pun memang gelap. Memang habis semua lampu padam. Kuliah malam tu terus dibatalkan dan semua pelajar diarahkan balik ke bilik masing-masing. Jadinya Hafiz pun dia naiklah ke bilik dekat aras 2 bersama dengan kawan-kawan sebilik dia. Malam tu semua kawan-kawan rapat dia yang kita panggil sebagai Fikri datang jumpa. Fikri ni dia duduk blok lain dekat tingkat paling atas lah. Entah kenapa malam tu dia kata dia tak sedap hati nak tidur bilik sendiri sebab terlalu sunyi. Jadi dia minta lah izin nak tidur dekat bilik Hafiz malam tu. Hafiz pun okey je, tak fikir apa-apa pun. Dekat dalam bilik tu memang ramai penghuni lah. Masing-masing tengah cari cara nak hilangkan bosan sebab tak ada elektrik kan. Ada yang sembang kosong, ada yang dah mula baring. Dekat satu sudut pula adalah 2 orang senior, Khairul dengan Zainal. Dia tengah bergurau kasar lah macam budak-budak. Kejar-kejar dalam gelap sambil dia melompat sana sini. Zainal pula memang selalu bawa kain selempang panjang ke mana-mana. Kain tu selalu dia guna nak mengusik orang lah. Tengah dia orang syok kejar-kejar tu, tiba-tiba Khairul macam terlanggar sesuatu. Masalahnya tak ada apa-apa pun depan dia, tapi badan dia tercampak ke belakang macam baru rempuh tiang besi. Semua orang terdiam sekejap. Lepas kejadian tu, perangai Khairul terus berubah. Dia tiba-tiba cakap dia penat sangat dan dia nak tidur. Tak ada gelak, tak ada gurau, terus panjat katil 2 tingkat dia dan selubung badan dengan selimut. Masa tu diorang fikir mungkin dia letih je. Jadi semua buat hal masing-masing lah. Beberapa jam berlalu, lebih kurang pukul 2 pagi macam tu, elektrik pun hidup balik. Lepas tu, lampu koridor dia menyala semula lah. Cahaya dari luar masuk melalui tingkap. Kebanyakan orang dalam bilik dah tidur tau masa tu. Tinggal Hafiz dengan Fikri yang masih belum mengantuk lagi. Katil Hafiz pula dekat dengan bahagian atas. Dan betul-betul lah sebelah tingkap yang menghadap ke arah hutan kecil belakang maktab. Tengah borak kosong dengan Fikri kan. Tangan Hafiz mula gatal buat bayang-bayang dekat dinding. Biasalah budak-budak kan, buat bentuk burung, buat bentuk anjing, buat bentuk pelik-pelik lah guna tangan macam tu. Fikri pun layan sekali lah. Tapi tengah syok main tu, tiba-tiba Hafiz teringat satu pesan orang tua dekat kampung. Orang tua selalu pesan jangan main bayang-bayang waktu malam. Kata dia nanti ada benda lain ikut sekali. Teruslah badan Hafiz ni meremang. Dia cepat-cepatlah berhenti tau. Terus cakap dekat Fikri, dia dah ngantuk dah. Padahal dalam hati dia dah rasa cuak dah. Tak lama lepas tu, masa baru nak lena kan, tiba-tiba beberapa orang senior kejutkan semua penghuni bilik. Muka masing-masing cemas. Suruh bangun cepat, suruh baca Yasin ramai-ramai. Masa tu Hafiz memang mamai lagi. Rupanya Khairul tengah meracau dan macam kena histeria masa tu. Terus semua duduk dalam bulatan dan mula baca Yasin. Jam masa tu dah lebih pukul 3 pagi lah macam tu. Disebabkan Hafiz orang terakhir yang masuk bulatan tu, dia terpaksa duduk agak jauh sikit lah daripada yang lain. Dekat belakang dia pula ada beberapa katil yang ampaian baju sekolah yang dah siap gosok untuk dipakai esok. Masa bacaan Yasin berjalan, Khairul mula tunjuk perangai pelik tau. Sekejap dia menangis macam budak kecil, sekejap dia ketawa perlahan, sekejap dia senyum sinis macam tu. Mata pula merah dan terbeliak. Memang seram lah tengok. Hafiz yang mengantuk ni, dia pula tersalah baca satu ayat. Dia tak sengaja, tapi tiba-tiba Khairul terus pusing kepala pandang tepat ke arah dia. Terus ketawa kuat lah macam tu. Lepas tu tunjuk jari ke arah Hafiz. Dia cakap bacaan Hafiz salah. Masa tu memang terus hilang semua rasa ngantuk tau. Jantung Hafiz macam nak meletup. Dia sambung baca tanpa berani pandang Khairul lagi. Tapi tiba-tiba kan, riak muka Khairul berubah. Daripada marah terus jadi takut. Takut yang betul-betul takut. Badan dia menggigil tau. Mata dia
terbeliak tengok sesuatu dekat belakang Hafiz. Dia asyik tunjuk-tunjuk ke arah belakang Hafiz tu sambil dia mengacau. Member-member lain cuba tenangkan dia. Dia orang cakap belakang Hafiz tu cuma ada ampaian baju sekolah je. Tak ada apa-apa pun. Tapi Khairul terus cakap benda yang buat semua orang terdiam. Dia pandang ke arah ampaian tu dan cakap, sejak bila baju sekolah ada rambut panjang sampai cecah lantai? Masa tu terus sunyi tau. Kemudian Khairul dia mengilai panjang, kuat sangat, nyaring sangat. Memang boleh buat orang meremang. Dan itulah saat paling huru-hara lah dalam bilik tu. Semua orang terus lari, tak tunggu lama dah kat situ, tak fikir apa-apa dah, terus berebut keluar bilik tu tau. Masalahnya masa tu kaki Hafiz tiba-tiba jadi berat, macam kena paku dekat lantai pula. Dia nak lari tak boleh, nak bangun pun susah. Jadi semua orang yang tengah panik tu rempuh dia masa keluar tau. Ada yang terpijak, ada yang terlanggar, ada yang langgar bahu dan badan dia. Memang sakit dia rasa, tapi dia seorang tak boleh lari. Dalam masa yang sama, dia takut gila sebab benda yang Khairul nampak tu kononnya berada betul-betul dekat belakang dia. Bila semua orang dah keluar dari bilik, jadi kosong lah kan bilik tu. Barulah kaki Hafiz ni boleh bergerak semula. Dia pun apa lagi, teruslah pecut keluar macam orang kena kejar sesuatu. Tak lama lepas tu, warden dengan pengawal keselamatan pun sampai. Khairul dibawa ke surau lah untuk dirawat dan akhirnya keadaan dia berjaya dikawal lah. Esok pagi pula, satu lagi benda pelik berlaku. Ramai budak bilik tu mengadu sakit badan. Macam tu. Bila tengok betul-betul, ada yang luka dekat siku, ada yang kuku hampir tercabut, subhanallah. Ada yang lebam dekat tangan dengan kaki, macam kena cakar ataupun terlanggar sesuatu. Padahal diorang cuma lari keluar bilik je malam tadi. Hafiz mula rasa pelik tau. Sebab kalau ikut logik, dia yang paling teruk kena rempuh malam tu. Dia yang sepatutnya cedera paling banyak. Jadi dia pun pergilah tengok badan sendiri depan cermin. Dan hasilnya, dan tak ada apa-apa. Langsung tak ada apa-apa. Tak ada luka, tak ada lebam, tak ada cala. Macam tak pernah kena rempuh langsung. Sampai hari ni Hafiz masih tertanya-tanya apa sebenarnya yang berlaku malam tu. Adakah benda berambut panjang yang Khairul nampak tu betul-betul wujud? Adakah luka dan lebam member-member dia tu ada kaitan dengan benda tu? Hai, ataupun semua ni bermula masa Hafiz dengan Fikri main bayang-bayang dekat dinding malam tu. Wallahualam. Yang pasti sejak kejadian tu, Hafiz memang tak pernah main bayang-bayang waktu malam lagi. Benda nampak macam gurauan budak-budak je kan, tapi malam tu cukup untuk buat dia serik sampai ke hari ni. Itulah kisah-kisah pada kali ni. Korang jangan lupa untuk like, share dan subscribe. Dan jangan lupa korang ambil baik-baik je, yang tak baik jangan ambil tau. Kuatkan iman, tingkatkan amalan. Bye. Assalamualaikum. Bye. Terima kasih.